Itu Pencawang. Dulu boleh naik basikal. Bukan naik basikal, dulu kereta sampai situ boleh. Sekarang dah tak boleh. Dah sampai situ saja. Balik sana. Sini ke situ lah dalam 2 meter. Boleh sampai sini. Ni view dia. Tempat baru dekat Gunung Berincang. Sebab dulu kat situ ada satu menara tinjau. Sekarang menara tinjau tu dia kata tak boleh masuk. Yang kaki mungkin boleh kot. Kereta tak boleh. So ni menara tinjau yang baru. Kena bayar RM10 kat sini. Ni adalah sempadan Perak Pahang Puncak. Barang apa tak tahu ni.